Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okey, untuk video tutorial kita pada minggu ke-14 ni, kita terpaksa buat secara pre-recorded disebabkan pada hari Isnin saya ada kursus di Jabatan Pendaftar daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Jadi kita tak sempat buat kursus lah, tak sempat buat kelas lah untuk L3 T2. Manakala pada hari Rabu untuk kelas L3 T1 kita terpaksa buat secara pre-recorded video ni juga disebabkan pada hari tersebut ada cuti umum awal Muharram. Okey. Jadi kita maafkan saya untuk kelas ini, kelas terakhir kita ni kita terpaksa buat pada secara pre-recorded ya. Okey, pelajar-pelajar, apa yang kita nak bincang untuk minggu ini adalah yang pertamanya, pelajar kena hantar assignment kedua kita, okey, project 2, deadline dia adalah pada 20 Jun, okey. So hari ini kita adalah 15 Jun, jadi kita kena hantar sebelum lagi 5 hari lah setelah video ni dibuat. So pada hujung minggu ni pelajar kena hantar assignment project 2 ni. Untuk project 2 ni pelajar kena submit ke semua submission dia adalah dalam bentuk digital. So pelajar kena submit report. Kalau kita tengok assignment pertama ni dalam project brief, this one. So untuk projek kedua, projek 2, ilustrasi itu berjumlah 20%, manakala laporan itu berjumlah 10%. So altogether 30% penghantaran dia adalah sebelum atau pada 20 Jun ya. So penghantaran ni semua ni adalah dalam e-campus. Okay. So laporan tu kena ada juga ilustrasi tu yang secara digital. Ya, pelajar kena ingat, pelajar kena hantar 2 ilustrasi, satu yang kita buat bersama yang ini yang kita buat, okay, yang kita warna, dan juga yang kita enhance menggunakan AI, okay, yang kita enhance menggunakan AI. Pelajar boleh guna mana-mana aplikasi AI untuk enhancekan dia. Saya minta untuk kelas kita buat 3, boleh tak? 3 version yang ditambah baik menggunakan AI ya. So pelajar masukkan image yang kita dah siap ni, katakan ini projek kita masukkan image yang kita siap ni dalam aplikasi AI, contohnya ChatGPT, Gemini, okey, ataupun kalau ada yang tahu guna DALL-E ataupun Midjourney ke whatever AI, generative AI punya platform yang boleh buat image, boleh generate image, pelajar boleh guna ya. Saya bagi kelonggaran lah untuk pilih mana-mana platform. Okay. So pilih buat 3 so kena hantar satu yang ini yang wajib yang ni berjumlah 20, yang ni yang 20% yang ini. Okay. Yang AI ni macam markah bonus saja. So yang original ni pelajar masukkan, make sure dia penuh satu page dan juga yang AI ni cuba pelajar buat 3, boleh tak? Okey, pada pelajar saya minta untuk kelas saya buat 3. Boleh je nak letak dalam satu page ataupun satu image untuk satu page, depends. Tapi yang saya nak yang ilustrasi kita yang kita buat secara manual ni, yang ini kena buat secara satu page. Okey, minta dia satu page. Okey. Untuk assignment pertama, yang ni kita dah siap, so tak ada masalah. Nanti hujung minggu ni saya akan keluarkan carry mark, okay? Sebab saya dah siap marking, saya akan keluarkan carry mark, okay? Alright, so minta pelajar untuk hantar report tersebut. Jangan lupa masukkan jangan lupa masukkan borang penilaian, okay? Borang penilaian yang ada kat sini. Okay, borang penilaian pelajar ambil dekat sini Okay, kita back, ambil dekat evaluation rubric. Okay, borang penilaian ni pelajar ambil untuk assignment kedua, which is this one. Okay, borang pemarkahan ni projek 1, sorry. Ni this one. Okay, projek 2, borang pemarkahan projek 2 kena masukkan juga dalam report pada page kedua. Okey, masukkan, dan report tu adalah proses pembangunan, so depends kepada pelajar punya creativity. Make sure dia dalam bentuk yang teratur dan cantik dan difahami oleh kita sebagai pemeriksa ya. Okey, yang itu untuk assignment kedua. Lastly, kita akan bincang untuk assignment ketiga kita. Okey, dokumen untuk assignment ketiga ni pelajar boleh tengok pada project brief CFT 1093 yang final ni, final project brief. So kita masuk.
Okey, so apa tugasan yang pelajar perlu buat adalah, okey, ingat tak pada awal semester itu, okey, saya tunjuk kejap pada awal semester, ni kelas L2, L3 T1 dan juga L3 T2, kita ada pilih, yang ni L3 T1 kita ada pilih tajuk kan. So nama-nama ni adalah mengikut tajuk. Perhatikan, ada 4 hingga 5 orang pelajar, atau yang ni ada 3 pun tak ada masalah lah. Okey. 3 hingga 5 orang pelajar dalam satu grup. Okey, yang ini untuk L3T1, yang ini untuk L3T2. Okey, saya harap semua ada nama lah, sebab saya ingat ke semua pelajar dah ada nama dah dan tajuk masing-masing kan. Okey. So ingat grup tu, sebab assignment kedua ni ia adalah ia adalah projek berkumpulan. Okey. So setiap kumpulan, okey, pelajar diminta, saya baca yang bahasa Melayu pelajar diminta menghasilkan sebuah video pembentangan, okey, kena buat presentation, okey. Video pembentangan berkaitan hasil projek 1 dan tugasan 2. Okey. Hasil tugasan 1 dan tugasan 2 kena buat presentation. So apa yang perlu dibuat? Kumpulan untuk tugasan adalah berdasarkan kumpulan yang dibentuk semasa pemilihan tema. Okey, yang tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu. Okey. Okey, dari projek 1, okey. Kita dah pilih tema hari tu kan, tajuk dikir barat dan sebagainya kan. Okey. And video pembentangan tersebut bolehlah dihasilkan menggunakan aplikasi Adobe Premiere atau apa-apa yang berkaitan yang dikira bersesuaian. Okey, siapa nak guna Adobe Premiere boleh, Adobe Rush boleh, nak guna apa-apa, CapCut pun boleh, apa-apa software video editing diterima. Saya tak ada masalah, dia diterima. And then konsep dan tema video pembentangan semua adalah bebas mengikut kreativiti kumpulan. So kalau ada pelajar nak buat macam dokumentari boleh, tak ada masalah. Okey, kalau pelajar ada nak buat pasal macam forum pun boleh, ataupun macam presentation, ataupun kreatif video content kan, nak buat drama, little drama ke, macam pemberita ke, depends. Okey, so kreativiti pelajar tu saya bagi. Method presentation tu tak semestinya kita baca PowerPoint, tak semestinya boleh buat sekreatif yang mungkin. And video pembentangan tersebut mestilah tidak melebihi 15 minit. Okey, 15 minit maksimum. Okay? So kalau video tu macam lebih korang record, tak bagus lah. Make sure dia 15 minit maksimum dan beresolusi sekurang-kurangnya 720. Maksudnya 1280 panjang, 720 lebar. Okay? Yang ni HD HD. Siapa yang nak buat full HD 1080 pun dibenarkan, tapi minimum 720p HD. Kandungan pembentangan adalah berkaitan dengan elemen, okey, elemen seni, okey, apa elemen-elemen seni, prinsip reka bentuk, elemen prinsip reka bentuk dan proses teknikal yang telah digunakan bagi menghasilkan sebuah poster ilustrasi. Okey. Selain itu, setiap kumpulan dikehendaki mereka bentuk sebuah poster pembentangan dalam format PDF bersaiz A4. Okey. Selain daripada video, ada satu poster korang kena hasilkan secara berkumpulan, and pelajar diminta menghantar video pembentangan dan poster selewat-lewatnya 28 Jun di eCampus mengikut kelas tutorial masing-masing. So adalah masa lagi 2 minggu. So pelajar kena hantar benda tu. Dan apa yang pelajar kena hantar adalah video pembentangan, presentation video yang kurang daripada 15 minit dan satu poster pembentangan berkumpulan. So boleh masuklah poster pembentangan tu. Setiap ahli, setiap kumpulan, setiap ahli kan, katakan ada 4 orang ahli, 4 orang ahli kena masukkan poster masing-masing, mungkin gambar dan juga sedikit maklumat berkenai ahli kumpulan, okay, berdasarkan kreativiti lah. And tarikh penghantaran 28 Jun, penghantaran juga melalui eCampus. So video pembentangan, okay, yang ini video pembentangan ni, video kena buat naik ke YouTube. Okey, macam ni saya rasa pelajar biasa buat naik ke YouTube dan masukkan QR pada poster pembentangan. Okey. So kita generate QR daripada video tu. QR code korang pelajar boleh guna macam-macam. Pelajar boleh Google saja QR code generator. Okey, pelajar juga boleh guna aplikasi macam ChatGPT untuk create, ataupun boleh guna macam Adobe Express, Adobe Photoshop, Illustrator. Okey, so mana-mana kod yang boleh. Okey, ini contoh free QR code generator. So pelajar masuk, pelajar create URL, ambil link YouTube presentation tu, pelajar paste kat sini dan ikut arahan dan generate YouTube tu. Dan make sure test dulu.
ambil phone masing-masing, test dulu QR tersebut. Okey, ini contoh saya buat. Katakan saya ada video YouTube. Okey, kita ambil satu video YouTube, contohnya video creator ni. Ya, Assalamualaikum dan Okey, so kita copy URL-nya. Dan boleh guna mana-mana QR code generator, tak kisah. So ini contoh URL ada kat sini. Okey, and then customize and download QR. Okey, so ni ada link is required. Okey, so masukkan link ni apa atas ni sama QR code name optional. Okey, QR code name ni katakan nama poster video pembentangan contoh. Okey, video kah, katakan video, you generate QR. Okey, ni boleh ambil QR code ni boleh ambil, boleh copy ataupun download image. Okey, boleh download dalam PNG, JPEG dan sebagainya, tak kisah, dan masukkan di dalam poster. So video tersebut kena ada, tapi make sure test dulu. Kalau pelajar tak test dulu, saya scan tak jadi, markah presentation kosong. Okey, tapi kalau nak selamat boleh je letakkan link terus dalam report, boleh letakkan link sekiranya rasa macam tak selamat, tapi QR code ni ada, perlu ada sebab ada arahan soalan. Okey, dan juga poster berkumpulan. Poster tu kena ada okey, yang ni nak hantar poster tu kena ada muka hadapan. Okey, cover mesti mengandungi tajuk, perincian pelajar dan maklumat kursus berkaitan. Okey, ahli-ahli kumpulan semua boleh masukkan. Kemudian masukkan borang pemakahan pembentangan akhir, yang ni boleh dapat kat rubrik, nanti saya tunjuk. Okey, di muka surat selepas muka hadapan, muka surat kedua lah. Okey, dan poster digital yang berkumpulan tadi bersaiz A4. Okey, digital poster yang ini kena masukkan kerja hasil yang dihasilkan oleh ahli-ahli kumpulan dalam assignment 2 tadi. Assignment 2 kena masukkan poster masing-masing. Okey, ni contoh page 1 kita punya page, kita punya cover. Page 2 ni kita punya borang, dan ini adalah poster. Ini contoh poster yang dihasilkan oleh ahli-ahli kumpulan masing-masing. Boleh letakkan poster masing-masing dan letakkan QR code presentation. Okey, ni contoh saja, dan kreativiti boleh digunakan, kreativiti yang sepatutnya yang pelajar rasa sesuai lah. Okey, ni contoh tugasan, boleh tengok kat sini. Ni ada beberapa contoh yang penyelaras kursus telah bekalkan kepada kita, pelajar boleh tengok. Okey, ni contoh report dia yang dia buat apa semua, dan akhir sekali adalah poster penghasilan. Okey, ni contoh poster akhir dia. So digabungkanlah ke semua poster yang dia buat. Okey, dia juga masukkan yang lepas-lepas pun semua boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada kreativiti masing-masing, sebab kita dah buat sebelum ni kan, sketches apa semua, boleh gabungkan dalam satu report dan jadikan dia satu report. Okey, pelajar akan dapat markah yang sama, jadi make sure korang jaga kualiti untuk apa? Make sure markah yang didapati adalah bagus lah. Okey, borang pemarkahan assignment kedua, pelajar boleh ambil dekat rubrik kat sini. Okey, kat sini. Okey, kat sini. Okey, final. Yang bawah ni yang pemilihan tugasan kan. So kalau L3T2 boleh tengok kat sini, L3T1 pun boleh tengok kat sini. Ini adalah rubrik. So kena masukkan rubrik pembentangan penilaian akhir di sini. Okey, tak dapat view. Okey, saya rasa ada problem dengan internet saya. Cuba you guys view dulu, okey, dan download ke macam mana. Nanti tengok, sekiranya tak ada, maklumkan kepada saya nanti. Okey, untuk assignment akhir ni, pelajar-pelajar punya assignment akan dinilai oleh pensyarah tutorial lain. Saya akan menilai daripada daripada tutorial lain juga. So kita akan tukar sesama pensyarah. Dan kita markah 30% yang akhir ni akan dinilai oleh pensyarah-pensyarah yang mengajar komputer dan seni juga. Okay? So make sure korang hantar sebelum 28 Jun secepat mungkin supaya senang kami nak bagi kepada pensyarah lain untuk semak. Okay? Alright. Okay, saya akan share satu video lagi untuk contoh cara untuk korang buat poster. Nanti kita akan sharekan lah sikit. Okay, korang boleh rujuk kat video tersebut. Okay, baik. Untuk attendance untuk kelas kita, saya akan share sekarang. Baik, untuk
L3T2 dulu. Kelas pada video ni direkod adalah L3T2 dulu. Okey, boleh scan, pause the video and scan L3T2. Kemudian kita pergi ke kelas hari Rabu untuk kelas L3T1 dan pelajar boleh scan kat sini. Pause the video and scan. Alright, itu saja dari saya. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan untuk tugasan akhir, pelajar boleh rujuk kepada kita punya WhatsApp group dan insya-Allah saya akan selesaikan semua kekeliruan yang ada. Pelajar boleh tanya dalam grup nanti. Okay, all the best untuk persembahan terakhir dan juga tak lupa juga untuk all the best untuk assignment kedua ni yang digital kita buat tu. Ingat, satu assignment digital untuk kelas saya minta 3 boleh, yang AI tu 3, so korang prompt saja. Okay, alright. So dengan itu akhir sekali saya nak ucapkan all the best untuk komputer dan seni. Saya harapkan semua dapat markah yang baik untuk kursus ni dan nanti kita jumpa pada semester depan. Jika ada apa-apa, pelajar boleh kontak saya secara menggunakan WhatsApp ataupun Telegram. InsyaAllah saya akan reply semua pertanyaan pelajar. Okay, terima kasih semua. All the best. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good luck.